Salam semua. Ada yang bertanya kepada saya, mengapa selepas menanam pokok manggis begitu lama, ia tidak berbuah atau buahnya berkembang dengan perlahan? Saya akan menjawab dengan segera. Ramai tukang kebun sebelum ini membeli pokok daripada sumber yang tidak boleh dipercayai, menanamnya selama 5 hingga 7 tahun, tetapi buahnya tidak berkualiti. Pokoknya tumbuh dengan perlahan dan ia sukar dijaga. Dengan manggis Mesta GA2, anda boleh yakin pokok induk dikenal pasti dengan jelas. Sumber genetik adalah standard. Pembiakan mengikuti proses yang stabil dan semua anak benih dipilih dengan teliti dan tidak dicampur dengan yang lain. Anda boleh datang dan melihat pokok dan kebun secara langsung. Jika secara kebetulan pokok bukan varieti yang betul, kami akan bertanggungjawab untuk menggantikannya. Jadi, bagi sesiapa yang ingin menanam manggis dan mendapatkan buah yang berkualiti dengan cepat, varieti GA2 adalah pilihan yang berbaloi.